Okey gang, assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita jumpa lagi lah. Dekat depan aku ni korang tengok ada sebuah penonton Inspira Hari tu kalau korang perasan ada follow aku, kereta ni accident teruk. Kereta ni accident teruk dekat depan So hari ni inilah dia. Okey. Belum cat lagi lah. So bumper semua dah pasang, fender dah tukar white body, bumper Evo, bonnet Evo kita dah pasang lah. Dalam dia semua dah ketuk lah. Cermin baru. Okey, cermin baru semua. Dashboard pun lain dah tukar. Okey, jom kita tengok. Right. Okey, airbag steering dah tukar, dashboard dah tukar. Okey. Dashboard hari tu dah keluar airbag lah, semua dah meletup lah. Okey, so ni dah siap basuh lah. Okey. Abang boleh motor kita dah basuh. So jom kita tengok dalam bonet ni. Okey, so ni lah dalam bonet dia. Siapa sangka tu hari habis ni. Tu hari habis. Masuk ke dalam ni. Okey, so body kita dah tarik apa semua lah. Semua hose ni, wiring, radiator apa semua, condenser lah, kipas lah, semua dah buat dah. Body dah tarik-tarik, dah ketuk-ketuk. Yang perlu ketuk dah ketuk, yang tarik perlu tarik, tertarik lah. Okey, so ni dah siap. Cuma mungkin ada tinggal sikit lah. Okey, benda ni nanti owner nak kena cari lah kalau dia nak ni. Semua dah buat ni. So tadi dah test, okey lah, alhamdulillah. Kira ikutkan banyak juga. Ikutkan kereta ni kalau orang yang tak ada modal dah boleh buat total loss lah. Okey, sebab tak silap ni third party insurance, tapi sebab owner sayang lagi. Okey, sebab owner sayang lagi, so dia repair. Okey, repair semua dah jadi siap lah ni. Tinggal nak cat je lah. Okey, alhamdulillah. So tu sajalah kita nak bagi tahu. Nanti mungkin owner nak tukar bumper Evo ke, nanti side skirt next, sebab ni pun dah habis banyak. Okey. Okey guys, so kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan, ada masalah dengan kereta juga, accident ke apa ke, nak buat balik ke apa ke, tak accident pun nak buat balik, body kit ke apa, nak cat balik ke, semua boleh lah. Okey. So ni owner tak sempat nak hantar cat, so dia nak ambil dulu. Okay guys, so that's all. Macam biasa, follow, like, comment, share, subscribe. Okay guys, so jumpa lagi dekat video aku yang akan datang. Bye bye dan assalamualaikum. Ciao.